Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Muhammad K. Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Dev-Dev Kehormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Muhammad K. Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang berusaha Encik Mio Ismail bin Mio Hakim, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang berusaha Encik Abdul Jalil bin Ismail, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Bahagian, Pegawai-Pegawai Kanan serta warga infra yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke sesi Coffee Talk Datuk KSU KKDW bersama warga infra dan Majlis Pra-Peluncuran Galeri Desa dan The Kopi Bus Infra. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad K. Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta tetamu jemputan kerana sudi meluangkan masa berada bersama-sama kita pada petang ini. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada petang ini, malah kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Aiman bin Ismail. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekaliannya. Ya Allah, kami memulakan program Coffee Talk bersama KSU KKDW dan Majlis Pra-Peluncuran Galeri Desa dan The Kopi Bus Infra di petang yang harmoni ini dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat-Mu di atas kurniaan keafiatan dan kesejahteraan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi pembakar semangat kepada kami untuk memberikan perkhidmatan terbaik bagi mengangkat martabat perkhidmatan awam di negara ini. Ya Allah, dengan inayah-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab tugas yang diamanahkan. Semoga kerja yang kami lakukan ini akan terus menyemarakkan mutu kerja yang berkualiti dan ke arah kecemerlangan dalam menjadikan dasar luar bandar sejahtera. Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga memohon padamu, Ya Allah, lancarkanlah program Coffee Talk bersama KSU KKDW dan Majlis Pra-Peluncuran Galeri Desa dan The Kopi Bus Infra pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Aiman bin Ismail atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, bagi memulakan acara pada petang ini, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Abdul Jalil bin Ismail, Pengarah Institut Kemajuan Desa untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam luar bandar sejahtera, membitara infra memaju desa. Yang amat dihormati lagi dikasihi, yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, selamat datang yang bahagia Datuk ke infra, dan juga Tuan TKSUP, TKSU Pembangunan KKDW, selamat datang Tuan. Saya mewakili warga infra merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Bahagia Datuk KSU dan juga Tuan TKSUP atas kesudian untuk turun menyantuni warga infra. Inilah saat dan ketikanya yang begitu ditunggu-tunggu oleh warga infra, ya. Sebab dengan jadual yang ketat,
bagi Yang Berhormat Datuk KSU dan juga Tuan Tengku KSUP itu dapat meluangkan sedikit masa bersama kami, itu adalah orang kata satu momen yang sangat luar biasa indah lah ya. Dan pada hari ini saya juga menyuruh warga infra semua untuk mengambil kesempatan untuk bersama-sama menyantuni Yang Berhormat Datuk KSU dan juga Tuan Tengku KSUP. Sekiranya ada apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan ingin sampaikan kepada pengurusan tertinggi KKDW. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk KSU dan juga Tuan Tengku KSUP. Pada hari ini kita juga akan menyaksikan pra-pelancaran atau pra-peluncuran kepada galeri desa yang telah projeknya yang telah dibangunkan dalam RMK 12, dan kita sedang berusaha untuk mengumpul koleksi-koleksi dan juga memperkemas naratif kepada galeri desa ini. Semua bahagian telah terlibat dan diberi peranan masing-masing mengikuti jawatan kuasa tertentu, dan saya telah nyatakan jelas kepada mereka Yang Berhormat Datuk bahawa kita sasarkan untuk peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri KKDW insya-Allah pada September 2025. Selain daripada itu juga Yang Berhormat Datuk Tuan Tengku KSUP serta warga infra, pada hari ini juga kita mengambil kesempatan amat berbangga Yang Berhormat Datuk akan juga membuat pra-peluncuran kepada The Kopi Bus, iaitu sebuah kafe mobile yang kita bangunkan menggunakan, orang kata, bukan nak kata ke barang buruk ya. Dia bukan barang buruk, dia adalah sebuah hadiah. Saya difahamkan kenderaan bas mara lainnya yang dihadiahkan kepada infra. Kemudian infra jadikannya sebagai mobile learning, dan telah berkhidmat dan berjasa, saya difahamkan oleh Encik Amin semalam, beberapa tahun ya. Yang last sekali, yang terakhir sekali Datuk pada tahun 2024 lah. Dan pegawai-pegawai saya pernah mengendalikan khusus di atas bas itu lebih daripada 2 jam. Pernah ya. So maknanya ketahanan bas itu secara dan dia juga bergerak ya, saya difahamkan ya, boleh. Tapi peserta khusus tak nak turun pula ya. Sebab seronok katanya, tak pernah menikmati classroom yang bergerak. Tapi nanti sebentar lagi kita pergi tengok, memang selesa lah ya, dengan 2 buah aircon dan juga audio visual. Alhamdulillah bagus, dan kita bangunkan jadi sebuah kafe yang mana nanti sebagaimana hasrat Yang Berhormat Datuk KSU, akan ada peluncuran pusat bina insan ya, iaitu melengkapkan peranan infra ini sebagai dual link center. Bukan hanya mandat asal sebagai pemacu potensi warga desa dengan khusus-khusus tradisional ya, kepimpinan, belia, wanita dan sebagainya, tetapi juga untuk memacu potensi warga KKDW, termasuk menjadi pusat latihan antarabangsa dan rujukan ya, serantau. Itu yang dihasratkan oleh Datuk KSU. Saya sekali lagi menyeru semua warga infra untuk memberi satu tepukan gemuruh kepada Datuk, kerana begitu besar tanggungjawab dan accountability yang diberikan kepada infra ini. Satu cabaran kepada kita untuk menjadi pusat latihan serantau, khususnya kepada ASEAN lah. Pada masa ini Yang Berhormat Datuk, sebagaimana Yang Berhormat Datuk Tuan Tengku KSUP semua sedia maklum, infra adalah merupakan satu daripada pusat kecemerlangan atau Center of Excellence kepada ARDO, dan kita menyasarkan sebagaimana hasrat Yang Berhormat Datuk untuk juga menjadi pusat kecemerlangan pembangunan modal insan serantau, khususnya ASEAN dan juga Asia Pasifik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk atas keyakinan dan cabaran yang diberikan kepada kami warga infra untuk membangun dan memperkasakan infra ni, yang selama ni orang kata dari segi marketingnya mungkin tidak berapa menonjol lah. InsyaAllah kita akan buat dan mengusahakan sedaya upaya. Saya pun tak nak mengambil masa Yang Berhormat Datuk terlalu lama. Hari ini adalah satu momen yang sangat indah yang ditunggu-tunggu oleh semua warga infra untuk bersama pengurusan tertinggi KKDW, khususnya Yang Berhormat Datuk sendiri. Jadi selagi lagi saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian Yang Berhormat Datuk dan juga Tuan Tengku KSUP untuk menyantuni kami pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Tuan Pengarah atas ucapan alu-aluan yang disampaikan. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan hormatnya menjemput Tuan Pengarah Infra untuk mengetuai sesi Coffee Talk Datuk KSU KKDW bersama warga infra. Sebagai moderator juga mengiringi Yang Berbahagia Datuk KSU dan Datuk
Dan Yang Berusaha Tuan TKSUP terpentas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dah terturuja tu tak tercakap pula ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sesi Coffee Talk pada hari ini. Saya rasa ini mungkin julung kali ya. Kalau saya tak silap lah, seorang kepimpinan tertinggi atau susuk KSU itu sendiri menyantuni warga infra dan ada satu sesi khusus. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk dan juga kesudian Tuan TKSUP untuk bersama-sama pada hari ini. Jadi sebagaimana Yang Berbahagia Datuk sedia maklum, saya pun tadi pun dah berucap, hari ini kita lebih kepada mungkin Datuk ada orang kata something yang Datuk nak share dahulu. Orang kata susuk tubuh yang ada di sebelah saya ni ramai yang tak kenal ni. Kenal sebagai KSU tapi tidaklah kenal setakat mana sangat kenalnya ya. Kenal juga ya. Jadi sama-samalah kita berkenalan hari ni. Mungkin Datuk nak orang kata secara santai ni kita nak berkenalan dulu dengan Datuk ni. Orang mana ya. Sebelum datang ke KKKW ni Datuk dah for sure lah berkhidmat di berbagai kementerian dan agensi dan sebagainya. So jadi saya jemputkan juga Puan SUB PSM untuk bersama-sama pada hari ini. Jemput Puan. Ni sini Puan. Ni sini. Duduklah dulu. Terima kasih Puan SUB PSM juga. Beliau juga banyak membantu bersama Datuk KSU untuk memperkasakan seluruh organisasi infra. Okey Datuk, tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Datuk lah untuk memperkenalkan diri dan sebagainya. Bukanlah maksud memperkenalkan diri, maksud ramai orang tak kenal pasal Datuk ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengarah infra Cik Jalil, warga infra kerana menjemput saya untuk hadir ke sesi pada petang ni. Bersama saya rakan saya TKSU Pembangunan, mungkin juga ramai yang tidak kenal. Tapi hari ini saya menjadikan TKSU ni sebagai mangsa lah. Dan juga SUB SCM kepada apa-apa soalan yang nak ditujukan kepada pihak kementerian. Sebabkan sesinya nama Coffee Talk. The coffee is there but the talk is not there. Dia tidak menyediakan point untuk saya. Saya punya tim pun tak menyediakan point. Tapi sebenarnya untuk makluman, saya pernah datang ke infra. Dulunya infra ni tempat kita orang practice badminton. Okay. Masa zaman kami di KDN lah. So kalau kita ada tournament, kita akan datang ke infra. Dan kita ingat pada masa itu infra adalah cuma untuk latihan badminton lah. Tapi tidak pernah terbayang apakah peran infra lah. Kita tahu bahawa infra untuk kita latihan badminton lah. Tapi saya tak tahu bahawa rupanya, saya ingat infra adalah berkaitan dengan contoh dengan APMM atau tidak. Tapi rupa-rupanya di bawah KPLB ataupun KKDW lah contohnya. So apa sebenarnya luar bandar ada satu isu baru lah untuk saya. Saya untuk datang ke KKDW ni tidak pernah saya impikan lah contohnya. Dia adalah dunia yang berbeza daripada dunia yang saya ceburi lah sebelum ni. Sebab saya sebenarnya untuk makluman bersama, saya datang menyertai perkhidmatan awam bermula daripada di Kementerian Luar Negeri. Jadi 10 tahun di Kementerian Luar Negeri. Jadi maknanya daripada saya masuk menceburi perkhidmatan awam, selama 10 tahun saya berada di sektor luar negeri dan pernah berkhidmat di luar negeri lah. Tapi saya tidak menyangkakan bahawa saya berkhidmat di luar negeri sehinggalah ke Kementerian Desa dan Wilayah, maknanya saya kampui semualah. Kalau orang tak cakap lah. Saya pernah berkhidmat di negeri, saya pernah berkhidmat kiranya semualah. Walaupun negeri tak lama, jumlah keseluruhan mungkin Cik Mio lagi lama di negeri, saya cuma setahun lebih di negeri, 2 negeri berlainan, Perlis dan juga Pulau Pinang lah. Tapi sebenarnya kenapa saya nak mengadakan sesi dengan infra? Sebabkan saya rasakan bahawa saya maklumkan pada menteri 2 hari lepas bila Cik Jalil buat pembentangan bahawa kita ada infra.
tetapi infra ni tidak banyak diberikan publicity dan juga promosi lah. Sebabkan saya nyatakan pada TPM bahawa banyak kementerian dia mengimpikan pusat latihan tapi tak dapat. Kerana satu mungkin kekangan bajet lah. Dan keduanya mereka merasakan bahawa saya pernah berkhidmat di KSM di mana sekarang ni dijenamakan sebagai Kesuma. Kesuma cuba untuk mendapatkan satu pusat latihan tapi tak dapat. Mereka menyatakan bahawa kami adalah dari segi peneraju kepada sumber manusia negara, tapi kami tidak ada pusat latihan. Faham tak? Tapi yang ini bukannya peneraju sumber manusia negara, tapi kalau kita lihat peneraju kepada menghasilkan pengukuhan kepada tadbir urus di peringkat desa lah. Inilah dia punya peranan infra. Tapi saya lihat bahawa bila kita ada pusat latihan, dan saya dapat tahu bahawa pusat latihan ini hanya dikhususkan kepada mengadakan latihan kepada kepimpinan di desa ataupun di luar bandar, maka dia tak challenge lah. Dia tidak mencapai matlamat yang sepatutnya lah. Sebab kita lihat bahawa bila dah ada, saya rasa bahawa kapasiti dia besar. Tambah pula saya dimaklumkan bahawa ada kapasiti yang hampir sama di Sarawak, Kuching. Dan akan adanya kapasiti yang hampir sama juga di Sabah. Jadi kita perlu lihat bahawa memang 24% daripada penduduk, keseluruhan penduduk di Malaysia ni duduk di luar bandar. 24%-nya. Jadi kita lihat bahawa takkanlah kita semata-mata infra ni nak digunakan kepada mengukuhkan pentadbiran ataupun pengurusan luar bandar. Dia mesti gunakan untuk lain. Jadi bila kita kata bahawa infra ni, saya lihat bahawa di KKDW ni dia punya sindrom ataupun dia kata bahawa penyakitnya dia suka buat di hotel. Jadi tapi infra ada. Melainkan kalau tak cukup, saya faham. Tapi saya menggalakkan supaya infra dimaksimalkan sepenuhnya lah. Tapi bila kita nyatakan nak dimaksimalkan sepenuhnya, maka dia perlu mempunyai bukan saja hanya peralatan, mempunyai tenaga ataupun warga yang cukup. Saya faham tu kan. Sebab saya dimaklumkan bahawa di Sarawak pun kapasiti sama macam di Bangi, tapi stafnya cuma 14 kan? 14. Kalau bahasa Urdu cakap nak mungkin. Not possible. Nak mungkin sebab saya dulu bertugas di Pakistan 5 tahun. So punch year 5 tahun lah duduk di Pakistan. Tapi saya bahagia duduk di Pakistan sebabkan saya peminat filem Hindi. Tetapi pertelingkahan di antara India dan Pakistan akan berterusan lah. Dia memang akan berpanjangan sebabkan dua-dua ni adalah dari satu negara tetapi dipecahkan dua oleh pihak British. So mereka adalah satu negara tapi sekarang ni terpisah berdua, otaknya hampir sama. Bahasa utamanya adalah Urdu lah. Jadi kita perlu menjenamakan. Tapi Cik Jalil sakit juga. Bila Cik Jalil bentang, Menteri kagum, Menteri teruja. Tapi dia cakap, jangan hanya atas kertas saja kau present. Kau jangan kata, sebab kau atas kertas, memang saya yakin. Tetapi nanti bila nak laksana, tak menjadilah. Macam contohnya ibaratnya, pergi ke kedai makan, order makanan, nampak cantik, nampak steady lah. Tapi bila dia rasa, tidak sepertinya lah. Jadi kita tidak mahu infra sebegitulah. Jadi kita meletakkan pengharapan kepada infra ni untuk diberikan satu wajah baru lah. Kita akan memberikanlah satu sokongan dan juga dukungan kepada pihak infra supaya dia dapat menjalani satu transformasi lah. Transformasi kepada satu institusi yang akan menyokong KKDW lah. Sebab kalau KKDW dan juga agensi yang lain di bawah KKDW lebih kepada perkhidmatan. Maknanya melaksanakan apakah matlamat penubuhan KKDW dari segi modal insannya, dari segi infrastrukturnya, dari segi keusahawanannya dan juga dari segi aspek tadbir urus kampungnya, luar bandarnya. Tetapi di sini adalah modal insan ataupun ben insan sepatutnya dibuatlah contohnya. Dan kalau kita lihat selama ini infra tidak banyak memberikan
ruang kepada dalaman KKDW. Kita kalau boleh bawa kita, kalaulah pihak JPA mengatakan bahawa kita pergi kepada talent scouting. Jadi talent scouting ni boleh dibuat di sini. Mengenal pasti bakat-bakat ataupun lapisan pegawai muda yang berpotensi untuk diketengahkan. Sebab apa? Sekarang ni SSPA, dulunya SSB kan? Apa? Kan SSB kan? SSM. Tapi kita tidak tahu, dulunya semua berpencen. Sekarangnya mungkin akan pergi kepada pencaruman EPF lah. Jadi kita lihat bahawa mungkin sekarang ni masih lagi kepada pemikiran bahawa kalau kita nak mengenal pasti talent ataupun nak kenaikan pangkat, seniority. Faham tak? Tapi saya rasa bahawa senario ni sikit sebanyak akan berubah. Sebab apa? Sebab Malaysia, negara ataupun persekitaran dunia sekarang ni banyak dipengaruhi oleh media sosial. Contohnya. Jadi saya nampak bahawa di sini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak infra dari segi talent scouting, mengenal pasti bakat, lapisan pegawai muda dan juga untuk mengasah bakat-bakat mereka ni. Jadi bukan hanya kepada KKDW tetapi kepada agensi. Sebab saya pun tak tahu sama ada contohnya yang lain tu ada dia punya maknanya milik mereka dari segi institusi latihan. Jadi tapi KKDW untuk umpamanya perlu memaksimalkan penggunaan infra ni lah. Dan juga infra ni kalau kita lihat tadi dia adalah diiktiraf sebagai pusat latihan bertauliah untuk ARDO. ARDO. Saya pun ARDO ni saya tak pernah dengar. Bila saya masuk KKDW baru saya dengar ARDO. Saya ingat ARDO ni apalah. Saya dengar ARDO, saya dengar Sirdap. Contohnya. ARDO, Sirdap. Itulah. Tetapi saya, kalau siapa yang pergi ke, mungkin anda semua mungkin pertama kali. Tapi pada Cik Jalil semua dia dah mangli dengan saya punya letiran. Sebab saya mengatakan bahawa memang namanya Kementerian Kemajuan Luar Bandar, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tapi tidak berfikiran desa. Faham tak? Kita perlu mengantarabangsakan. Maknanya bila kita lihat sesuatu, kita tidak perlu hanya melihat dalaman. Kita perlu melihat luaran. Macam kita kata bahawa bila melihat dalaman, kita punya pemikiran ataupun kita punya dari segi kita punya perbandingan akan sempit. Kita harus melihat keluaran. Contohnya. Sebab tu kalau kita lihat, kalau siapa yang, saya mungkin infra tidak terlibat dengan satu forum ASEAN pada minggu lepas di Melaka. Jadi kalau kita, untuk makluman bersama, forum ASEAN tersebut sebenarnya KKDW ni bukan anggota pun. Anggota kepada forum tersebut adalah MITI, ada Kementerian Pelajaran dan satu lagi Kesuma. Tapi saya orang cakap apa? Kita kadang-kadang kena, dalam bahasa utara kata hemoy ataupun lantak begilah. Kita kadang-kadang kalau bersopan santun, beretika ada hadnya. Kalau kita inginkan sesuatu, kita mesti ada cara untuk kita ke depan. Tapi ke depan tu janganlah kita pijak orang. Ke depan secara berhemah dan ke depan dengan adanya sesuatu kelebihan pada kita. Jadi contohnya pada minggu lepas di Melaka, acara itu dihostkan ataupun dikenalkan oleh KKDW. Bukan 3 kementerian ni. Bukannya KPM, bukannya MITI, bukannya Kesuma. Jadi pihak ASEAN kata, kenapa KKDW tak masuk dalam keanggotaan ni? Kita kata, kita memang tidak masuk. Tetapi yang anehnya, dari segi TVET, kita ada paling banyak jumlah dari segi institusi, 281. Tapi kita tidak ada di dalam persada ataupun aliran mainstream. Jadi maka itulah saya nyatakan bahawa kalau you tidak memainkan peranan, kalau infra tidak diketengahkan, maka orang tidak akan tahu. Contohnya, infra ni adalah ibarat Intan. Intan adalah untuk peringkat nasional. Tapi infra ni adalah untuk KKDW. Tetapi jangan hanya untuk KKDW sebabkan bila luar bandar ni,
kita lihat bahawa bila sebut luar bandar, orang ingat oh ini KPLB. Ini adalah KKDW. Tidak. Saya nyatakan pada menteri bahawa bila saya pergi meeting ke Bali, saya agak rasa terkilan sebab saya tidak boleh menjawab satu soalan yang diutarakan. Dia mengatakan bahawa apakah peranan wanita di dalam pembangunan luar bandar. Oh, saya kata ini susah ni. Kan dia kata apakah peranan wanita di dalam pembangunan luar bandar. Saya cuma ada statistik di dalam ekosistem KKDW. Maka saya sebut di dalam peranan wanita, saya kata oh ada keusahawanan. Jadi dalam ekosistem KKDW ada 55,000 lah usahawan KKDW. Daripada 55,000 tu 23,000 adalah usahawan wanita. Tetapi itu hanya KKDW. Saya tidak dapat menjawab. Contohnya Coskop melahirkan usahawan wanita di luar bandar. Contohnya Kementerian Pembangunan Wanita juga menghasilkan usahawan wanita juga di luar bandar. Jadi kalau kita lihat begitu, maka kita tidak ada maklumat yang itu lengkap. Maka di situlah peranan yang kita perlu mainkan untuk kita memperbetulkan pandangan di pihak luar bahawa sebenarnya luar bandar bukannya KKDW ataupun infra, tetapi kita perlu adanya gabungan kerjasama dengan pihak yang lain. Dan juga bila kita kata elemen antarabangsa, Sirdap, Ardo, saya tidak mahu hanya di situlah. Saya mahu supaya contohnya infra ni diketengahkan sebagai satu pusat latihan untuk ASEAN. Itu paling penting untuk ASEAN. Dan saya rasa bahawa itu boleh dijayakan dengan amat senang. Sebabkan infra dah ada pengalaman, dah ada makna pengalaman dan juga adanya kemahiran untuk melaksanakan kursus bagi Sirdap dan juga Ardo. Saya tak nampak banyak masalah untuk ASEAN contohnya. Dan juga mungkin untuk negara-negara di luar ASEAN, negara Asia contohnya. Sebab contohnya, saya tidak ada maklumat bagi negara ASEAN. Memang ada kementerian yang bertanggungjawab mengenai luar bandar. Thailand pun ada. Tapi skop dia agak berbeza daripada KKDW. Agak berbeza. Jadi tetapi bila dia agak berbeza, mungkin dia akan adanya kekurangan. Contohnya pusat latihan tidak ada untuk mereka. Maka dulunya kalau saya ingin berkongsi, kesemua pernah nak menjadikan, dia tengok, oh dekat ASEAN ni tidak ada kementerian sumber manusia yang ada pusat latihan. Jadi pada masa itu dia kata, kalau kita buat pusat latihan, kerajaan luluskan, kita akan jenamakan sebagai pusat latihan sumber manusia serantau. Jadi saya akan check around, ada tak kementerian di ASEAN ni yang ada pusat latihan sebegini? Kalau tidak ada, boleh jadikan infra ni sebagai pusat latihan untuk pembangunan desa serantau. Itulah akan datang. Jangan hanya semata-mata di sini. Sebab kan kita ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dia ada pusat latihan. Tapi pusat latihan dia lah mengenai diplomasi, bukan tentang luar bandar. Jadi itulah kita akan. Tapi apa pun paling penting, cita-cita mesti besar. Okey? Mana ada manusia yang tidak ada cita-cita? Cuba angkat tangan di sini. You tak ada cita-cita. Biarlah kehidupan ni ditentukan oleh nasib. Cuba angkat tangan. Siapa yang rasa bahawa dia memang tak ada cita-cita lah, lantak bagilah. Aku hidup, ialah setakat maknanya melalui penghidupan secara seharian bergantung kepada nasib. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cuba angkat tangan. Siapakah kehidupannya gini? Maknanya dia, keluarga dia, anak-anak dia. Cuba angkat tangan kalau mana yang tidak ada cita-cita. Tak angkat tangan maknanya ada cita-cita lah. Saya rasa bahawa kita sebagai mak bapak, mungkin kita tahap pendidikan, tahap contohnya sosioekonomi, satu tahap. Tapi mesti kita akan kata, aku akan pastikan anak aku nanti akan, faham tak? Mesti ada. Jadi begitulah kita. Tapi kalau tidak ada, kadang-kadang cita-cita kita ada. Tapi kita mesti ada kekangan. Kita ada halangan. Sama juga macam infra. Nak jadi contohnya satu pusat latihan yang holistik, yang diiktiraf bukan sahaja di Malaysia tapi juga di kata ASEAN juga serantau.
Tapi perjawatan tak cukup. Betul ke? Ha? Dia punya pengarah tak bagi motivasi. Bagi kerja je. Tapi hari ini kita bagi peluang. Tidak ada, no holds bar. Tidak ada soalan apa-apa boleh tanya. Kalau saya tak boleh jawab, Cik Mia akan jawab. Puan Sina Yanti akan jawab. Boleh tanya. Boleh tanya soalan. Mungkin ada jawapan dan mungkin tidak ada jawapan. Itulah. Jadi apa itu yang saya tekankan di sini, bahawa saya rasa bahawa infra ada potensi. Tapi pada masa ini potensi itu tidak dimaksimalkan sepenuhnya. Hanya mungkin separuh, hanya mungkin suku. Dan saya nasib baik tu kata bahawa kadang-kadang kita itu yang kata bahawa rezeki terpijak. Okey. Tadi saya buat tentang perbincangan mengenai RMK 13. RMK 13 akan dibentangkan di Parlimen dan pada hari Isnin depan akan ada satu mesyuarat kabinet khas mengenai RMK 13. Jadi Menteri TPM minta supaya apa-apa yang tidak ada di dalam kerangka RMK 13 dimasukkan. Jadi saya minta kepada Puan Wifah bahawa ia masukkan tentang pengukuhan, tentang bahawa bila keseimbangan ataupun dari segi kata luar bandar, you mesti ada satu modal insan kan. Saya tak tahu letak kat mana, tapi you kata dari segi kekangan supaya menteri boleh bercakap. Apa gunanya yang you nak buat? Contohnya satu lagi pusat latihan di Sabah. Kelulusan dah ada. Nilai 50 juta, tapi stafnya 10. Faham tak? Contohnya lah. Itu cita-cita besar tapi tak mampu. Jadi bila kita menyebut itu, kita kena ada, yalah JPA tak mahu dengar tentang penjawatan. Tetapi sekarang ni kita kena ingat, hala tuju ke hadapan, tidak ada pencen. Makalah caruman kepada EPF dan SOKSO. So benda tu rasanya boleh kita tangani lah. Siapa yang sini rasa bahawa dia dah lama sangat duduk di infra Bangi, dia nak berubah angin ke infra Sarawak dan juga Sabah? Seorang tu nampak ada seorang angkat tangan. Sebab tu adanya penghijrahan dilakukan oleh Rasulullah mencari hijrah cabaran baru. Kalau ada itu sebab apa? Sebabkan bila saya duduk dulu di Jabatan Tenaga Manusia di Kesuma, saya duduk KP Jabatan Tenaga Manusia, buat TVET, ada 32 institut. Di situlah saya menghadapi fenomena, saya berhadapan dengan satu institut di Bintulu. Dia orang Semenanjung. Tapi pertama kali saya melihat seorang jejaka ataupun pria, dia menitikkan mata. Sebab dia menyesal sebab dia offer diri ke Sabah. Sampai ke Sudah tak dapat balik. Sebab tidak ada yang nak menggantikan. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam kita dalam perkhidmatan awam, maka memanglah kita akan dapat banyak rungutan bahawa contohnya job rotation lah, kena pindah lah contohnya. Tetapi kita kena ingat bahawa bukan hanya kita, bagaimana dengan perkhidmatan awam yang lain? Cikgu-cikgu contohnya, apa yang kata pasukan keselamatan macam askar, polis contohnya. Tapi saya rasa infra ni tidaklah di dalam keadaan di mana akan adanya ancaman keselamatan. Cumanya ancamannya lah sekiranya kena berjauhan dengan keluarga. Tapi kita tidak akan kejam. Kita akan prihatin tentang isu ni. Aspek kebajikan adalah diberikan keutamaan. Contohnya. Cumanya kalau sebabkan infra ni bukanlah perkhidmatan di negeri, kita tak mahu dia adanya keselesaan. Siapa sini yang boleh mengaku dia tu orang Perlis? Ada sini. Oh. Samsul, Encik Samsul. Perlis di mana? 94. Saya duduk Perlis 7 bulan. Tapi saya rasa bahawa saya selalu adakan perbualan dengan Tuanku Raja Perlis. Dia cakap kepada saya, Datuk SS, dia kata,
Kalau boleh jangan ambil orang pelis kerja di pelis. Oh, saya pun pelik juga. Kenapa? Saya kata apa? Saya rasa dia kata saya rasa orang pelis ni dah selesa duduk di tempat. Sebab pelis memang tak ada jam. Tak ada jam. Dia cuma akan jam bila hujan. Sebab pada masa itulah keluarnya kereta. Kalau tidak semua naik motor kan. Jadi apa? Jadi betul lah kita akan kadang-kadang dalam kehidupan ni mana-manalah dalam dunia pekerjaan ke, dalam kita bersama keluarga ke, adik-adik ke, keselesaan tu memang ada, tapi tidak setiap masa tu selesa. Dia ada masa dan ketikanya mesti ada cabaran dalam kehidupan. Kalau tidak ada cabaran dalam kehidupan, maka tidak adanya warna-warni kehidupan. Setuju tak setuju? Tetapi itulah kita kata bahawa kita mencorakkan kehidupan kita, mencorakkan dunia pekerjaan kita, tetapi yang paling penting adalah nawaitu kita lah. Adakah kita kadang-kadang kita kata bahawa saya akan berikan yang terbaik adalah berdasarkan ganjaran yang saya dapat? Adakah anda rasa begitu? Saya akan berikan khidmat terbaik berdasarkan ganjaran yang saya dapat. Adakah begitu dalam hati masing-masing? Saya akan memberikan hanya yang terbaik berdasarkan ganjaran yang saya akan dapat. Adakah contohnya, adakah kalau memberikan yang terbaik, adakah kadang-kadang, adakah kita akan katakan hidup ni akan adil, maka kalau aku tak dapat naik pangkat, oh tak adil lah. Adakah kita kena ingat bahawa kita ada keluarga. Mungkin tidak pada kita, tapi mungkin yang dapat tu mungkin anak kita. Mungkin saudara mara kita tidak tahu. Sebabkan benda tu, itulah kata kehidupan. Segalanya ditentukan. Segala-galanya ada rezeki masing-masing. Kita tak boleh nak tentukan rezeki, tapi sebab akhirnya kita berusaha, tapi Allah yang akan memberikan atau menentukan hala tuju kita lah. Itu saya cuma bagi sedikit nasihat lah. Sebab apa? Okeylah saya bercerita. Bila saya masuk ke dunia pekerjaan dengan kerjaan ni, saya hanya masuk ke dunia pekerjaan ni sebab satu, saya nak berkhidmat di luar negara. Itu cita-cita saya. Saya kata okeylah, saya sepatutnya boleh menjadi seorang peguam, praktis. Tapi saya kata tak mau. Saya tangguh ketepikan praktis tu untuk saya, sebab apa? Oh, glamour lah jadi diplomat di luar negara. Tapi Tuhan telah menentukan bahawa hala tuju saya tidak akan berakhir di Kementerian Luar Negeri. Saya berakhir di Kementerian Luar Bandar. Contoh begitu. Tetapi nawaitu ataupun niat saya akan berikan yang terbaik. Sebab akan macam kata, you do not ask what the country can do for you, but what you can do to the country. Itu saja saya nak katakan. Tetapi you letaklah Cik Jalil ke, contoh sekarang ni Cik Jalil, tak tahulah minggu depan ke bulan depan ke orang lain. Tetapi bertukar seorang pengarah tidak dapat menentukan hala tuju infra. Anda semua ni akan memberikan sokongan dan dorongan kepada beliau. Siapa-siapa saja bila pengarah infra. Kalau dia ada cita-cita yang tinggi tetapi tidak dibantu ataupun mendapat kerjasama dari anda semua, dia pun kalau orang Perak kata tumpor dia. Tumpor lah. Contohnya. Tapi tengok sini, ramai wanita ke atau ramai lelaki di infra? Balance. Alhamdulillah. Tapi saya rasa bahawa kalau tengok dekat meja tu, meja yang sini kan, kenapa wanita? Kenapa pegawai saya wanita je? Dulu Puan Asrina ni kerja dengan saya di Kesuma. Saya dulu buat pekerja asing. Saya ada task force. Tapi dah ada 15 orang, majoriti wanita. Okay. Sekali tu aspiran panggil saya. Dia tanya, Datuk, tanya satu soalan. Kenapa ramai sangat wanita ni? Kenapa yang perempuan ni? Saya kata, tak tahulah sebab saya lebih mempercayai wanita daripada lelaki.
Sebab wanita ni dia ada sudutnya di mana kadang-kadang dia lebih terbuka lah. Dia akan bercakap secara benar. Ni Puan Asina ni duduk dengan Menteri Semua Manusia Saravanan. Bila menteri minta ni, Puan Asina kata tak boleh. Ini. Jadi menteri terkejut. Tak boleh? Aku menteri. Jadi dekat belakang dia tanya pada saya, Man, siapa yang tu? Puan Asina. Ui, bahaya dia. Dia boleh cakap saya tak boleh. Saya kata Datuk Seri, dia ikut buku Datuk Seri. Kalau A, B, C, D, itulah dia akan cakap. Tapi bila yang tanya yang lelaki, tengoklah fleksibel sikit lah. Tapi apa sekalipun saya rasa bahawa itu dari segi kepercayaan pada wanita. Tapi kalau ketua keluarga siapa? Imam siapa? Itulah sikit sebanyak saya ada pengharapan yang tinggi terhadap infra. Okey. Dan saya rasakan bahawa kalaulah siapnya ataupun adanya bangunan infra di Sabah, maka infra ni komplit tau. Maknanya kalau untuk infra Bangi untuk Semenanjung lah. Kalau di Sabah dan Sarawak, maka tiada gunanya dari segi mempunyai infrastruktur. Mempunyai contohnya peralatan latihan, dan insya-Allah kita akan tambah dari segi dia punya staffing ataupun dia punya warga untuk mengajukan kursus. Tapi kita kena pastikan bahawa kita mampu untuk memikul tanggungjawab lah. Sebab apa sekarang ni ada tiga dimensi ataupun 3 wajah kepada infra. Satunya lah untuk komuniti luar bandar. Sekarang ni saya tak sebut luar bandar dah. Kenapa saya tak sebut luar bandar? Semalam saya betulkan depan menteri 2 hari lepas. Sebab Cik Jalil nak buat convention luar bandar. Saya cakap kepada menteri, Datuk Seri, tak boleh Datuk Seri. Sekarang ni bandar desa. Bandar desa. Kenapa bandar desa? Kalaulah kata kita mengambil definisi luar bandar, dia adalah populasi luar bandar ni 10,000 ke bawah kan dikatakan populasi. Dan dia adalah di luar bidang kuasa PBT ya. Okey. Tapi kita tengok Perda. Duduk di Penang, tidak ada seinci tanah pun di Penang tu yang tak ada PBT. Contohnya. So macam ni Perda duduk kena tutuplah Perda. Perlis. Satu perlis tu di bawah Majlis Pembenaran Kangar. Tapi saya cakap kepada menteri, Datuk Seri, kalaulah audit masuk, kita naik Datuk Seri. Kenapa? Datuk Seri, untuk makluman Datuk Seri, Penang yang Perlis ni masih minta jalan pembangunan desa, jalan ladang pertanian, minta PEM. Jadi kalau masa audit masuk, kita kena lah. Tu dia pun pening. Tu saya kata bahawa sekarang ni, satu ketika kelak, tidak ada dah luar bandar ni, dia ada bandar desa. Sebab Malaysia ni kecil, kecuali Sabah Sarawak, lebih luas. Tapi untuk Semenanjung ni, saya dengar adalah bandar desa. Itu yang kata yang tu. Jadi, peranan infra adalah penting lah. Sebabkan kita kalau boleh, kalaulah pihak, katalah Pertubuhan Antarabangsa, PBB, dia kata bahawa bandar ni terlampau padat. Bandar terlampau padat, kalau boleh, kurangkanlah migrasi daripada luar bandar ke bandar. Kan, sebabkan ni. Jadi kalau tidak, maka di situlah peranannya, kita perlukan pembangunan infrastruktur, tetapi kita juga perlukan keseimbangan dari segi contohnya modal insan untuk bina insan untuk masyarakat luar bandar. Dan kita lihat bahawa inilah peranan yang perlu dimainkan oleh infra. Tidak berfikiran luar bandar, berfikiran bandar desa untuk keharapan. Sebabkan saya nak ada cadangan nak menjadikan bandar Morib sebagai bandar desa. Dia kata sebab apa? Kalau bandar ni dia terlampau moden. Bandar desa ni maknanya dia ada kemudahan-kemudahan asas. Kalau siapa pernah pergi ke England, dia akan tahu bahawa dekat England ni bandar-bandar kecil mesti ada Tesco. Mesti adanya, tapi dia tidaklah sebesar Tesco kat London ke apa, dia mesti ada. Jadilah begitulah konsep-konsep. Sebab apa? Katanya macam kata Australia, Fremantle Post tu adalah dia kata bandar desa. Di mana pembangunan adalah terkawal supaya dia tidak menenggelamkan karakteristik desa tersebut.
Itu yang paling penting. Yang kita lihat. Siapa mengajar di sini? Dekat infra ni siapa pengajar? Berapa orang pengajar? Tangan. Datuk nak kenal ni. Ini yang orang kata core infra. Pengajar ni daripada skim S ke dulu? Ya, sikit. Saya tak berapa arif tentang yang SSPA ni. Memang tenaga pengajar kita kat infra ni Datuk adalah semuanya pegawai pembangunan masyarakat dan penolong pegawai pembangunan masyarakat dan juga pembantulah ya. Okey. Di bawah skim S. Sebagai contohnya Puan Eva tu memang orang kuat homestay lah Datuk. Homestay. Kalau sebut Datuk Syariman ke apa memang jadi memang sebab bidang itu antara bidang utama infra kan. Contohnya Encik Amin yang di ujung sana. Itu dulu terkenal dengan MyDesa. Datuk. Cik Nordin di malam pengarahnya. Puan Halina dulu lebih kepada kajian. Sebenarnya kita ada buat kajian tapi MyDesa tu apa? Saya nak ciplak ni. MyDesa. Saya nak ciplak ni sebabkan saya nak lancar baru MyDesa ni. Sebab kenapa saya nak ciplak MyDesa? Sebab saya nak ciplak tu. Sebab apa? Kalau kita ciplak ni, kalau misalnya benda yang bukan benda yang makruh, bukan benda yang mungkar, saya pergi pada benda yang sunat. apa MyDesa Datuk tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai Datuk, Tuan TKSUP, Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan semati sekalian. Saya dulu di bahagian pengurusan desa dan pemekasan komuniti. So baru ditukarkan ke Pusat Kecemerlangan Pusat Kecemerlangan Pembangunan Ekonomi Wanita dan Belia tu baru 2 bulan. Sebelum ni lebih kurang dalam hampir 4 tahun tu, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun dalam PDPK, bahagian pengurusan desa dan juga pemerkasaan komuniti. Khusus MyDesa ni Datuk, berdasarkan pengalaman lah 3 tahun lebih tu, kita bagi khusus kepada kepimpinan JPKK dan JPKKP yang baru dilantik. So khusus ni kita bagi kepada kepimpinan JPKK dan JPKKP tu yang baru dilantik oleh setiap negeri. So kita lah trainer yang masih pakai dia punya kursus tu. Korang masih kekalkan nama MyDesa? Masih lagi. Khusus kepimpinan MyDesa. Kalau tukar nama lain? Bukan. Nama lain lah Datuk nak guna trademark tu. Saya nak gunakan MyDesa untuk minggu depan. Saya nak guna. Sebabkan saya ada projek baru tapi TPM takut kita kena hentam dengan Dewan Bahasa Pusaka sebab ada berkaitan orang putih. Jadi saya nak saya nak katakan My itulah Malaysia. MY. Singkatan lah. Saya nak trik sikit lah. boleh tu. Tapi siapalah saya untuk membolehkan perkara tersebut. Saya hanya tenaga pengajar yang biasa-biasa itu. Lepas tu mungkin kita boleh fikirkanlah lepas sebab ni. Sebab saya takut bahawa benda tu didaftarkan. Dari segi dia punya IP contoh. Dari segi kita punya modul lah dengan WIM tu dengan itu sajalah kalau SKM lah. Kita nak lancarkan untuk makluman semua. Kita nak lancarkan supaya kita boleh memaksimalkan penggunaan infra. Jadi kita nak melancarkan, kalau asalnya namanya Desa Heaven. Jadi bila kami bentang pada menteri tanya, Heaven ni ejaan Amerika ke ejaan UK? Oh, semua tak jawab. Betul tak betul? Betul ke ejaan ni? Kita kata ini kalau kata US betul lah. HAVEN. Kalau UK kena tambah HEA kan. Betul-betul, tapi takut juga kena. Jadi kita nak apa yang kita masukkan Desa Heaven ni ialah kita nak mempromosikan inap desa. Kita nak package-kan. Kita ada kena pasti 20 tempat untuk kita lancarkan. Tapi bagi tujuan pelancaran di Selangor, kita akan lancar 2 produk tapi kita nak panggil dia MyDesa. Bukan Desa Heaven lah. Desa tu kekekalkan tapi bukan Heaven lah.
Itu saya tanya tu, saya takut nanti ada orang saman sebabkan menggunakan dia punya terminologi my desa kan. Tapi kalau orang buat my desa, apa kau punya tulis? Cara kau tulis tu? M huruf besar, Y kecil, lepas tu desa tu D huruf besar, ESA. Sama lah tu. Hantu ya, tak ada ubah apa pun tu. Okey. Alright, okey, terima kasih. Terima kasih tu. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak. Saya, Cik Mio, kalau ada Cik Mio nak ni tambah. Cik Mio. Saya sihat. Okay, Datuk minta undur diri ni saya terpaksa lah. Kalau saya bercakap tu, maksudnya orang mana? Nama saya tu dah Mio, memang saya tak pernah selindung dah kan. Sebab nama Mio ni dah memang Perak. Kebetulan baru ni saya pergi lah Persatuan Anak Perak dengan JPM, Persatuan Mio dengan JPM, dan memang JPM hanya iktiraf Mio ni Perak. Sebab lepas dia clear perkataan Mio tu nanti dia akan sembah kat Sultan Perak saja untuk perkenan. Sultan lain tak perlu dia. Oh, saya kata confirm lah Mio Perak. Sultan lain. Kalau saya cakap dengan Cik Mio, saya orang mana? Kalau saya cakap dengan Cik Mio cakap ni, agak-agak saya sama negeri ke? Ha? Boleh. Okey. Sebab Datuk kata siapa dapat teka, Datuk daripada mana dapat kopi hari ni? Sebenarnya saya dah kenal Datuk ni 31 tahun yang lalu lah. Okey. Tadi Datuk tentu nak kenal diri saya, cuma nak scenario saya lah. Saya dari segi pengalaman, saya kebetulan lah. Tak tahu, saya ditakdirkan dan setakat ni saya happy lah. Saya antara yang suka bertukar lah. Walaupun saya suka bertukar, tapi saya ada satu, saya tak menguasai lah. Saya tak pernah berkhidmat luar negara, itu saja. Tapi saya pernah berkhidmat di hampir semua cabang lah. Saya berada di 12 jabatan berbeza. Ya, 12 jabatan berbeza. Bermula dengan MOF, Pejabat Daerah, Kewangan Negeri, Kementerian Perumahan, Majlis Sukan, UPEN, Kementerian Perdagangan Negeri, Kementerian Perdagangan Pusat, balik jadi ke UPEN, sebagai bos patutnya tapi tak diterima. Saya juga ada pengalaman lapor diri, di reject lah. Sejak tu bila saya dah lapor diri, saya takut je. Termasuk datang hari saya terus tanya Datuk, saya diterima atau tidak lah. Sebab saya pernah datang lapor diri, tuan-tuan. Okay Mio, you tahu you lapor diri arahan tapi you tak diterima. Bayangkan perasaan kita. So, saya adalah pengalaman tu. Dan kemudian di NAKMA, di KLIA, saya pernah jaga sepadan immigration di KLIA, masuk NAKMA, jaga bencana dan di Kementerian ni, dari 12 lah. Ya. Saya harap sini yang maybe tak akhir kot. Macam Datuk juga, tak tahulah lepas ni ke SN nak tukar lagi, tak tahulah. Ya. 12 saya tak sampai. 12 ya. 12 daripada 31 tahun, maknanya saya satu jawatan tu tak lebih dari 3 tahun lah. Hanya ada 2 tempat saya lama. Satu di Majlis Sukan dalam keadaan 2 grade lah. Grade 48 dan 52. Dan satu lagi di NAKMA antara yang lama lah. So sini. So satu saya ingat, tak tahu lah Datuk izin atau tidak, saya nak bagi tahu lah. Saya selalu tersasul dengan Datuk sebab kami sama best. Cuma saya okey sikit saya tersasul tu sebab panggilan Datuk ni itu adalah jawatan dia. Saya biasa panggil dia Kek Siu. Itu nama gelaran masa kursus. Kalau saya cakap dalam kursus tu, Kek Siu mana? Maknanya Datuk lah. Jadi kalau saya tersasul, okey lah memang Datuk Kek Siu. Itu saya kena. Dan satu lagi KSN. KSN kerana saya tersasul kat tuan-tuan. Tapi tak apa, dia memang KSN. Itulah nama gelaran dia dulu. Dulu nama KSN, gelaran dia dah KSN. KSN. Dulu dia suka buat baikrim macam mana Tan Sri Ahmad Samsi. Okey. Berkat Itu pengalaman. Bukan berkat kot. Cuma KP yang tak jadi KP sebab dia Puntiawan. Ada kami panggil KP, tak jadi. Okey, itu pengalaman lah. Jadi saya agak berbagai lah. Ya.
termasuk senario sukan ke apa-apa tu saya tahu sikit lah, pengalaman sikit banyak. Cuma tadi Datuk sentuh, bila sentuh ni pandangan saya yang saya terfikirlah. Sebenarnya saya pernah cakap dengan institusi lain, tapi kebetulan kita ada. Contoh tadi cakap kita melatih JKK yang baru dilantik kan. Dan kita tahulah JPA ni tanpa perjawatan ni memang susah lah. Memang perit kata orang Perak nak dapat. Cuma saya harap infra ni, saya pandangan lah, kita perlu ada bank data lah. Data maknanya orang yang kita anggap SME dalam satu bidang. Contoh katalah kita nak buat kursus kepada ketua-ketua kampung. Kalau infra ada data, mungkin ada 4-5 orang ketua kampung yang cukup pengalaman, cukup dihormati, pengalaman dia yang hebat. Kita jemput dia memberi satu slot kepada dia. Mungkin dia ada 5-6 orang, kena banyaklah. Kalau seorang nanti kita tak free tarikh-tarikh tu, kita kena ada data tu. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Kan? Bidang-bidang lain. Kita tak perlu pegawai tu berada di sini. Pegawai tu. Sebab, ialah terbaiknya di sini senang kita mengatur. Tapi, tuan-tuan Datuk tahu, bukan senang nak wujudkan jawatan. Jadi, data tu kita kena ada. Dia akan bercakap berdasarkan pengalaman. Contoh dari hari saya pernah hadir satu di Intan kan. Kerana saya sedang menguruskan bencana. Belintan bercakap, panggil orang, saya rasa macam tak kena. Sepatutnya dia akan jadi macam teori. Patut panggil lah pegawai NAKMA yang ada pengalaman tu. Contoh bagaimana senario menyelamat di peringkat antarabangsa. Ada pegawai kita pengalaman pergi ke Turki, pergi ke Indonesia, pergi ke Myanmar baru ni. Patut panggil ni. You perlu sediakan time. Dia orang ada 3-4 orang yang pandai, yang bercakap. Jadi dia lebih realiti. Kadang orang pun lebih menghargai sebab dia bercerita dari pengalaman. Jadi saya pandangan pada Cik Jalil pengarah, kalau boleh dapatlah data-data ni, orang-orang yang hebat-hebat ni yang boleh bercakap satu-satu bidang. Jadi mudah sebab nak dapat perjawatan. Saya rasa kita ada infra pun dah bertuah dah ni. Macam Datuk sebut tadi, tuan-tuan kan senang kan nak wujud usaha latihan ni. Perit kata orang Perak, ya. Memang tu susah nak dapat. Jadi itu sajalah pandangan saya buat masa ni. Terima kasih Tuan Mio bagi pandangan yang bagus juga. Maknanya ada pool of trainers yang bukan sekadar pegawai infra jugalah. Mana kepakaran-kepakaran yang telah dibuktikan. Puan Ifah boleh masuk kan? You nak pergi berjawatan tetap payah. So mungkin cadangannya you ambil kata yang pakar-pakar yang mana you boleh gunakan sebagai penyumbang kepada kemahiran bidang-bidang tertentu lah. Sebabkan itu bagi menangani aspek bahawa bila you ada tetap, maka dia punya capital ataupun dia punya overhead tinggi. So benda ini yang paling dia. Tapi kena masuk supaya menteri boleh bercakap. Sebut bahawa tentang infra ni ada 3. Satu ini kapasiti berapa. Tapi tak ada. So macam mana? You kena maksimalkan. Okey. Okey. Terima kasih Datuk. Saya rasa Datuk pun dah cerita begitu panjang termasuk visi dan misi setelah Datuk lah. Terima kasih Datuk dan berkongsi dengan semua infra juga daripada Tuan Mio dan bagi satu cadangan yang begitu benar. Jadi sampailah masanya untuk yang bagi Datuk nak mendengar sendiri daripada kita semua. Cik Zul. Cik Zul ni pengerusi MBJ pihak pekerja. Ni biasa banyak usul ni. Ya? Tidak kurang daripada 8 usul Datuk. Sekali mesyuarat. Mungkin ada nak sampaikan, kalau bukan soalan mungkin ada hasrat yang nak disampaikan kepada yang bagi Datuk dan juga Tuan 3SUP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, TKSUP, Cik Mio, pengarah juga pengarah bahagian PSM. Di sini ada sikitlah. Mohon juga untuk dipertimbangkanlah, memandangkan pada tahun ini kita di infra juga sebagai satu contoh kami dapat 2.5 juta untuk bahagian pengurusan bencana. Jadi kami cover, maksudnya di Semenanjung insya-Allah kita akan buat 10 bilangan khusus dan juga di Sabah dan Sarawak juga akan ada 5 lah, lebih kurang begitu. Jadi dengan kekangan yang kami ada, mohon jugalah pertimbangan. Semoga macam walaupun tadi Cik Mio dimaklumkan, Tuan Mio dimaklumkan yang susah untuk penjawatan tu ada, tapi kami mohon jugalah kerana kami di peringkat kami juga ada yang baru pencen, yang mindset pun ada.
jika boleh hadir untuk membantu kami untuk menggerakkan lagi supaya ini boleh dicapai kepada seluruh masyarakat yang kami usahakan. Dan yang kedua, kami juga mohon perkara ini juga dah dibincangkan dengan Tuan Pengarah Cik Jalil, yang mana kalau boleh kami di peringkat infra juga dapat ditauliahkan sebagai jurulatih ataupun yang mereka yang terlibat seperti di dalam Angkatan Pertahanan Awam seperti mana yang telah dibuat di KKDW, supaya kami juga diiktiraf di peringkat kampung, memandangkan JPKK di kampung juga telah menjalani kursus tu, tapi kami ni masih belum dapat kursusnya secara official dia, tapi kami terlibat sebagai dalam pengurusan bencana ni. Tu antara dengan APM tu. Tapi perkara ini dah dibincangkan Encik Jalil lah, dan insya-Allah mohon sokongan Datuk lah nanti untuk kami ni boleh dapat pendedahan awal, dan juga perbincangan dengan pihak APM pun dia pun telah maklumkan jika infra dapat kumpulkan dalam 30 orang ni boleh jadikan dalam satu kelas dan boleh diiktiraf sebagai jurulatih yang berdaftar juga. Kita punya pegawai kalau yang betul dalam latihan yang ni pun ada 15, yang lain kalau berminat yang pernah terlibat pun boleh juga Datuk. Dan kita memang ada macam skuad Ihsan Madani tu pun kita ada, dan sebenarnya kita juga boleh membantu terus. Yang di Sarawak tu? Di Sabah Sarawak pun ada menjalankan kursus sekali. Sabah ada ke? Okey, bangunan tak belum lagi. Tapi ada. 40 orang kat Sabah. Trainer dalam 4-5 orang. Oh. Yang lain tu semua pelaksana lah. Buat kewangan. Okey. Gabungkan yang dengan tu Sabah Sarawak tu untuk membentuk 30. Boleh, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Ada kertas lah, kertas kerja lah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang yang berbahagia Datuk, Tuan Mio, Tuan Pengarah Infra. Saya Abdul Muttalib bin Hassan daripada Unit Penyelidikan dan Prestasi. Datuk, pandangan Datuk dengan Tuan Mio tadi sangat bernas untuk membitara infra. Cumanya Datuk pun sedia maklum macam pegawai di KKDW termasuk infra, kita kekangan dari segi menjalankan penyelidikan. Kita macam mana nak cakap, kita macam limited resource. Susulan itu untuk maklumat Datuk, kami telah menerima kedatangan pihak UiTM untuk dia membentangkan way forward untuk cadangan macam mana nak membaikkan kajian dan sebagainya. Cuma kita banyak industri di bawah kita, antaranya UniKL, UCAM. Boleh tak kalau kita way forward kan untuk win-win situation untuk kebaikan di infra juga. Okey, tanya. Saya allergic tentang kajian ni. Saya allergic tentang kajian because kan contohnya kenapa nak kajian? Kenapa perlu kajian? Sebab bila kajiannya universiti. Sebab saya bila tengok Astro ni saya geram. Sebab dia tanya tentang siapa akademisi ni. So dia bercakap dari segi teori, Betul. Bercakap tentang teori bila kat interview tu tentang tentang contohnya hal-hal dunia. Tidak pernah dia tanya pun kepada diplomat yang bertugas luar negara tu. Itu adalah hanya atas kertas. Tapi cuma saya nak tanya, infra ni dia nak jadi researcher ke ataupun dia ada nama infra? Nak research, saya pun tengok, saya baru luluskan permohonan untuk dibuat kajian contohnya. Tapi apakah the way forward is about, adakah langkah ke hadapan adalah berkisar tentang kajian? Saya nak tanya. Apakah yang you lihat peranan you? Adakah you nak jadi sebuah institusi kajian ataupun institusi latihan atau berbina insan? Okey. Kalau ikut kepada penubuhan ataupun visi dan misi, dia termasuk sekali perkataan penyelidikan tu. Itu yang saya tanya Datuk balik, macam mana kalau kita nak way forward benda tu untuk lebih maju ke hadapan, lebih baik penyelidikan kita ni lebih baik. Kena revisit tentang penyelidikan tu.
Saya bersetujulah bila PMX bercakap dalam kajian ni cukup semua pakar ada. Kementerian pun semua pakar ada, tapi bila nak buat sesuatu kajiannya outsource. Sebenarnya boleh. Kalau contohnya diperuntukkan boleh dibuat. Seseorang mungkin dia pakar di bidang ni. Mungkin kata contohnya dia digunakan untuk tempoh 3 bulan buat benda tu je. Tapi habis 3 bulan dia patah balik kepada bahagian asal dia lah contohnya. Tak perlulah pergi kepada kajian. Sebab apa kajian ni? Masa di KSM lama banyak kajian. Nak korporatkanlah Jabatan Tenaga Manusia, nak swastakan Jabatan Tenaga Manusia, semua kajian ada. Tapi satu pun dia tak laksanakan, dia tak execute. Semua itu yang Kula Sigarden kata, kajian demi kajian, research after research, finally those research compiling dust. Sebab tak buat. Itu ayat saya maksud tu bersing telinga sebab saya tengok betul. Dekat library bertimbun-timbun, satu pun tak execute. Jadi kalau betul-betul dibuat kajian untuk dilaksanakan, saya memang all for it, tetapi hanya for the sake of having a research or carrying out research, saya tak ni lah. Cumanya kena tengok balik kajian tu. Tapi mungkin kajian tu hanya not your main focus, hanya membentuk certain percentage of the tasking for infra lah contohnya. Bersetujulah. Tetapi tidaklah you menjadi satu lagi institusi yang perlu melaksanakan kajian secara terperinci macam mana universiti. Betul Datuk. Cumanya untuk makluman Datuk, infra adalah urus serta JKIK. Cumanya banyak JKIK, Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kajian. Cumanya sebagaimana makluman Datuk tahu, agensi kita banyak sangat melakukan kajian, antaranya ke tengah. Cumanya saya atas inisiatif dan pandangan daripada Encik Jalil dengan TKSUD yang lama, kami telah mesti menjalankan satu way forward apa yang dia telah laksanakan. Cuma kita nak tambah baik sistem. What will be your way forward? Contoh, daripada kajian yang dia dapat tu cadangan yang kalau sekarang ni saya bercakap saya tak buat kajian. Tapi itu kata bahawa you kena ada, itu saya kata bahawa dia berbalik kepada cita-cita. Apa yang you nak buat? Adakah bila saya tak tahulah macam mana, macam contohlah, saya tak tahu nak bawa infra, aku kena buat kajian lah. Apakah aku nak bawa infra ni ke mana? Kena buat kajian dululah. Sebenarnya tidak. Faham tak? Contoh. Faham. Tapi kajian ni kalau misalnya ia tidak ada kemahiran di bidang-bidang tertentu, di mana you tidak tahu bagaimana untuk mengukur, dan you perlukan satu kajian untuk you membuktikan bahawa inilah jalan yang aku harus lalui. Contoh. Itulah. Kita terima kasih atas pandangan. Soalan kedua tu. Ini saya bawa pandangan daripada kawan-kawan juga. Datuk pun tahu infra ada quarters, tetapi quarters dia tidak mencukupi. Bila mana kami membuat permohonan kepada quarters luar, kami tidak layak untuk menduduki. Boleh tak Datuk bantu untuk mempercepatkan dan membantu pegawai? Kat sini Putrajaya. Terima kasih Tok. Boleh. Pak Sina take note. Boleh. Berapakah kapasiti apa ni yang dikatakan bahawa sebagai yang quarters dalaman? Berapakah yang memerlukan dekat luar, dekat yang kata Persekitaran Putrajaya? Sebenarnya kau kena percaya, dulunya tak boleh buat meeting kat dalam Putrajaya. Kena radius 25 km, bohongnya. Tiba-tiba buat kat Everly. Datuk. Everly 25 km, berdekat je. Dulu tak boleh. Kita kena buat ni kursus ni kena 25 km daripada Putrajaya. Tiap-tiap Everly. Tak sampai 25 km. Jadi begitulah apa yang saya nyatakan bahawa kemungkinan untuk dapat ada. Tapi kena ditulislah surat tu. Untuk makluman sebenarnya Datuk, kita memang ada buat mesyuarat dengan BPH lah, tapi ini orang kata desk level lah, bukan di pengurusan tertinggi BPH lah.
Okey. Dah. Okey. Okey. Masih ada okey, silakan. Silakan Puan Diana. Baik. Assalamualaikum Datuk, Tuan TKSUP, Cik Jalil dan Puan SUB PSM. Nama saya Nur Diana. Saya bertugas di sektor latihan unit wanita dan belia. Saya ada cadangan berkaitan dengan JKIK tadi. JKIK tadi sebab infra ni peranannya lebih kepada urus setia. Jadi mungkinlah kot kalau cadangan ni masuk akal lah Datuk setiap agensi yang menjalankan kajian tu dia memang guna konsultan. Tapi saya kira elok kalau kata setiap konsultan tu mengambil pegawai-pegawai dalam agensi tu, infra especially, untuk dimasukkan sebagai pengkaji sekali. Kan? Jadi kita pun boleh upskill kita punya skill as researcher lah. Saya, masa Datuk tanya siapa paling lama tu, saya nak angkat tangan sebenarnya. Tapi bila Datuk sebut pasal Sarawak, saya terus tak jadi angkat. Lepas tu Puan 16 tahun dah betul di sini. Betul. Okey, saya tanya soalan. Yep. Silakan. Adakah Puan bila bangun pagi untuk bekerja di infra ada rasa berat? Tak ada, saya sangat bersemangat. Saya sangat sayangkan infra. Infra ni memang darah daging saya Datuk daripada awal. Jadi kalau kata ada yang nak bawa saya keluar ke, ada yang melamar saya dari luar ke untuk keluar, untuk job prospect Datuk Kerjaya, saya terima. Sebab saya fikir juga takkanlah selamanya saya nak pencen di infra kan. Tapi itulah, infra ni memang ada di hati saya. Infra kena mengubah wajah. Betul. Maknanya mengubah wajah bukan hanya infra tu menawarkan apa-apa dia punya kursus ke apa, tapi dia tu juga perlu mengubah wajah dari segi dia punya structure. Betul. Dia tidak boleh kekal seperti mana sedia ada. Ya. Betul Puan Sina? Kau jawab tu. Okey. Ada soalan daripada pegawai Datuk. Ada memang tanya saya macam Diana, macam mana nak menjiwai di infra ni kan. Saya tak tahu macam mana nak jawab, tapi memang kita kena put everything we have untuk mencurahkan bakti balik kepada masyarakat lah. Maksudnya apa saja yang kita buat, sama ada sebagai pegawai latihan ke, pengajar ke kan, even supporting unit kan, kewangan ke, perolehan ke. Saya rasa tak ada masalah untuk kita memberi balik. Apakah yang menyebabkan Puan begitu bersemangat after all this donkey 60 years? Infra ni Datuk, muka peluang yang sangat luas kepada kita sebagai warga lah. Saya rasa memang semua pun boleh setuju. Maksudnya kita ni di infra, mana ceruk yang kita tak pergi Datuk, kampung. Adakah Puan berminat untuk dari segi kata pengajaran khusus? You like to be a trainer? I am a trainer. You are favorable in this institution because kan memang you berjiwa untuk melatih. Yes, berjiwa untuk melatih, tapi mungkin kepakaran saya lebih kepada desk work. Orang lain lebih mahir daripada saya dari segi pengucapan, pengajaran, sebab karakter saya Datuk, kalau saya bercakap orang kata saya garang, tapi tak sebenarnya. Cuma betul ada yang membetulkan. Tak, sebabkan saya dianggap sebagai garang. Sebab dia kata KSU ni antara yang tergarang. Baik. Cuma ya Datuk, ada memang macam-macam yang Datuk kongsikan tadi. Nombor satu yang tadi, infra mesti mengoptimalkan fasiliti. Kami setuju sangat. Cumanya di era mengambil kira pendapat dan pandangan daripada Kumpulan Sasa kami ada buat survey. Memang bila kita tanya sebenarnya apa pendekatan latihan terbaik untuk kita bagi kepada Kumpulan Sasa lah, especially macam saya sekarang jaga belia dan wanita. Diorang tak nak berkhusus kat infra Datuk. Diorang memang nak pergi hotel sebab bila masanya diorang nak tidur hotel 3 hari 2 malam dengan makanan yang sedap-sedap, dengan pool yang besar. Tak, melainkan Datuk buat pool kat sini. Kalau ada kolam renang sini, saya rasa dah memang cantik dah infra ni. Itu. Betul Jadinya saya bab yang tentang pool tu saya setuju sebabkan you kena mencontohi Intan. Betul. Dia ada fasiliti. Ya Datuk. Sebenarnya kalau you buat satu kolam renang bandingkan beberapa hari 100 orang duduk di hotel tu dah boleh buat lah. Sebab saya rasa bahawa di KKDW ni jiwa dia adalah jiwa hotel. Sebab saya sign hotel.
Saya kadang-kadang saya nak suruh pihak kewangan senaraikan siapa yang tak pernah duduk hotel. Dari segi yang duduk jumlah terbanyak. Tak, satunya Datuk, untuk menggembirakan trainer juga, kita ni, trainer ni yang nak keluar sebenarnya. Nak juga duduk dekat pangkur, dekat Kita Langkawi akan bagi, kan. okey, itu tak dapat dinafikan, kita akan bagi peluang. Ya. Tapi kita, because you all trainer kat sini, pun kadang-kadang kalau kita nak buat trainer, nak buat latihan banyak sangat di luar, maka pihak luar akan mempertikaikan kemudahan you. Tapi kita faham benda ni. Tetapi saya rasa bahawa kalau you buat latihan melibatkan antarabangsa, memang you tak akan dapat lari, you kena buat di hotel juga. Betul. Maknanya adanya gabungan. Contohnya. Cakap pasal Saya rasa mungkin saya boleh menambah Datuk, itu antara juga kita ada bincangkan biar contohnya fasiliti kita masih lagi layar skrin yang kabur-kabur tadi macam Datuk. Kita pun memang ada bincang dengan dia yang balance duit kajian tu ada sejumlah tu, walaupun sepatutnya kena pulang hasil, kita nak convert jadi LED screen. Dia kata boleh dipertimbangkan, tak ada masalah. Sebab untuk apa orang kata mengoptimumkan fasiliti kita kan. Berapakah kosting untuk swimming pool? Kalau kata tanya nak buat dalam 15 kali 25 lah kata Datuk Kalau kata kontraktor luar tu dalam 80 to 130k. Tak adalah mahal sangat. Dengan Sebab saya sign kadang-kadang sampai 300-400 ribu duduk hotel. Itu harga itu harga LO Datuk. Tapi maknanya dah kalau korbankan satu khusus tak duduk hotel, dah dapat satu ni dah. Cumanya kalau dah halang-halang minta ni Datuk, selain daripada pool, saya rasa mobile learning tu sangat bagus Datuk sebenarnya. Kalau kata kita boleh dapat bas yang boleh buat mobile learning kedua tu. Sebab kita pun menanti-nantikan bas baru sebenarnya kan. Cumanya belum lagi lah. Sebab mobile learning ni bagus sebenarnya Datuk. Nanti kau duk angkut peserta, tiba-tiba sangkut tengah jalan. Tulis besar tu berjalan, infra. Aduh. Malulah kan. Malu tu. Itulah peristiwa yang terjadi kepada Datuk Murad Sayang. Dia ganti saya, dia pun pindah gunakan van SUK, sangkut tengah jalan. Hari pertama dekat tengah highway tu. Aduh. Jadi kita nak melakkan peristiwa sebegitulah. Intan pun sama juga dulu. Sangkut tengah jalan. Tapi tak apalah, dia akan dapat bas baru kan. Tapi tak apa, kita tengok kepada yang tadi simpul tu. Cuma tengok dari segi aspek maintenance. Baik. Kat mana area sini yang bersesuaian? Ada banyak Datuk. Sebab ada padang-padang kita memang dah tak boleh guna sebab dah dia punya tapak dah rosak. Semua tak boleh guna. Tak, bukan. Dia masalahnya sebab kita ni maintenance cost tinggi kan. Sebab operational, kita tak ada FM, tak ada facility manager. Jadi way forward kata JKR boleh buat FM, tapi make sure semua bangunan elok dulu, baru boleh buat FM. Okey. So memang kita ada way forward untuk tu lah. Facility. Memang kita nak tambah baik. In fact Datuk, nanti kalau asrama ada siap pun saya rasa Puan Afifah masukkan ni kan, bahawa dari segi premis yang uzur bagi Daif tu. Daif bagi kemas, you masukkan untuk yang ni juga. Tapi dia perspektif berbeza untuk infra ni. Dia sebab you kena upgrade standard dia tu. Betul. Sebab saya rasa inline lah dengan Datuk punya hasrat untuk jadi pusat Center of Excellence serantau. Nanti malulah pada negara ASEAN lain. Malaysia ni beria-beria buat khusus kat sini. Lagi tinggi. InsyaAllah kita boleh buat tu. Ada apa lagi? Last. Mungkin sikit pesanan daripada Datuk KSU berkaitan dengan arahan terkini daripada JPA berkaitan dengan larangan pejabat awam untuk membuat public statement. Sebab sekarang susah Datuk kan. Datuk pun saya rasa percaya bahawa rumit dan payahnya untuk menghalang pejabat-pejabat awam untuk menggunakan media sosial untuk membuat curahan hati ataupun curhat. Jadi apa ulasan Datuk dan apa pesanan? Sekian. Dunia yang ada sekarang ni dunia berbeza dari kami dulu. Okey. Tapi itu dari segi itu cuma dari segi kata tidak boleh membuat. Okeylah, kita senang je. Kita sebagai profesional, kita kena asingkan apa yang kita rasa mana secara peribadi dengan apa yang kita kapasiti kita lah. Mungkin you mungkin bersetuju untuk tidak bersetuju,
mungkin you bersetuju. Tapi sebagai yang diberikan amanah, you kena bersikap profesional untuk tidak. Kalau you sebagai penjawat, you sendiri mengkritik secara terbuka, maka ia tidak menunjukkan bahawa you adanya tidak menyokong ataupun perpecahan ataupun tidak sependapat. Benda saya rasa yang itu dah telah pun wujud begitu lama lah. Sebab saya nyatakan kenapa dunia anda sekarang ni berbeza dengan dunia kami dahulu. Dulunya tak ada media sosial. Dulunya kami dibaling dengan fail tu adalah perkara biasa. Fail hijau tu terbang dulunya. Sekarang ni kalau fail hijau tu terbang mesti korang rakam dengan telefon. Habis lah. Contohnya dulu memang kena maknanya kalau kita nak cerita pun mungkin tak percaya kan. Dulunya di Wisma Putra susah bahagian tu dia ada pen biru, pen hijau, pen merah contohnya. Sebab dia nak betulkan bahasa Inggeris kan contoh. So saya dulu dah M3. Jadi akan masuk ke bilik, dia panggil saya, okey kau buat dia bukan buat correction, saya duduk tapi berdiri ya. Buat correction, okey, go, pass to my PA, come back for the second page. 40 page. Jadi macam tu, betul, itu yang berlaku dulu. Jadi tapi saya ingatlah, oh dia ni kalau yang merah past tense. Kalau yang hijau dia panggil present tense. Dulu, tapi dulu sebab kita tidak ada kamera nak merakam. Jadi kita terimalah. Dunia berbeza. Kalau sekarang benda sama dibuat, nanyalah. Habislah bos tu. Contohnya. Kalau dulu contohnya bila saya ambil cuti paternity leave. Saya kena tunjuk, saya kena sediakan surat untuk membela diri saya kenapa saya ambil paternity leave. Kenapa saya ambil paternity leave? Korang lelaki ambil paternity leave sebab apa? Isteri bersalin kan? Soalan daripada saya, who delivered the baby? You or your wife? Saya jawab, yes definitely, of course my wife. Okey, dia kata no. Dia kata you tak perlu. Dia patutnya yang rehat, you tak betul rehat. Only one day. How come you take 3 days? Dulu. Tapi kalau benda ni berlaku sekarang ni, habislah. Dunia berbeza. Saya setuju. Bukanlah kata bahawa you tidak boleh berbeza pendapat dengan polisi kerajaan, tapi you tidak boleh, dari dulu you tidak boleh menyatakan secara terbuka lah. Bolehlah berbincang di kalangan rakan-rakan, tapi tidak boleh menyatakan secara terbuka. Ibaratnya macam you dalam sistem, tapi you sendiri yang kami sebagai penjawab apa kau ingat kami semua okey kan? Kami ada pandangan berbeza. Menteri pun macam Rafizi mention. Dia kata dia sebagai menteri, kan kalau Rafizi dah hantar komen dia sebelum menteri. Dia sebagai menteri, kadang dia tak setuju. Dia tak setuju. Dia menteri pun dia tak setuju. Tapi bila dia berada dalam sistem tu, dia tak boleh tak setuju lah. Itu maksud dia. Kita berada dalam sistem, kita kena terima. Kalau kita tak setuju, the best kita keluar lah. Tak ada solution, the best kita keluar. Kalau kita tak setuju dengan sistem, kalau you dah masuk, you kena accept lah. Tak semesti, sebenarnya betul. Sebenarnya saya pun bukanlah semua setuju. Dan satu lagi, saya cuma nak cakap lah. Kadang-kadang kita ni, rasa kita betul, sedangkan benda tu bukan bidang kita. Kita tak payah komen, bukan bidang. Kita nampak luar je. Contoh saya, dalam pengurusan sukan, saya pernah duduk, saya tahu. Saya bila tengok orang komen-komen ni, kamu tak tahu. Sebenarnya kita rasa je kita tahu sebenarnya. Dan kita tak tahu sebenarnya. Yang kita tu sebenarnya tak tahu. Dia luar, bukan bidang kita. Jadi, the best sebenarnya tak payah komen lah. Kita belum betul-betul expert. Dan terutama dalam politik, saya kebetulan abang saya seorang aktif. Bila saya cakap kan, bila saya sembang dengan dia punya info tu lain tau. Jadi kalau you tak aktif sebenarnya, you tak payah komen lah dia kata. Dia lain dia ada game dalam game. Kalau ibarat politik tu dia orang panggil 3 lapis. Yang you nampak lapis pertama je dia kata. 2 dan 3 you tak nampak, you jangan komen lah dia kata. Itu saja. Bukan bidang kita. So saya kata bahawa dunia anda ada dunia berbeza dengan zaman kami dahulu. Dulunya kalau kami, PC hanya berada dekat PA. Kita orang tak ada PC. Dekat desktop tak ada. Jadi bila ambil peluang, okay, Kak bila habis Kak, saya nak guna PC dulu. Maknanya PC itu kat PA saja. PA yang. Jadi ambil giliran. Sebab kan tak ada sekarang ni, masing-masing pula ada.
Masing-masing ada laptop contohnya. Dunia berbeza dan sekarang ni rasanya patutnya produktiviti lebih tinggi. Saya cakap terus terang. Produktiviti sebab kerja lebih mudah sebab ada teknologi. Dulu tak ada handphone. Dulu saya kerja di Wisma Putra, kalau saya jadi protokol officer, saya kena cari duit shilling sebab saya nak telefon contohnya dekat APU, okey, delegasi dan perjalanan. Sekarang ni handphone je. So memudahkan. Tetapi kadang-kadang saya rasa bahawa saya reserve my comment. Kadang-kadang teknologi kan kita tidak menulis. Kita menaip contoh. Sometimes menaip bila saya lihat menulis tu sometimes you lebih sharp. Bila saya tengok dari segi penyediaan ni budak-budak baru penyediaan minit-minit mesyuarat, dia tidak mencatatkan apa yang perlu. Yang sepatut dicatat lain. Inilah terjadi yang kita kena tegur audit. Saya tidak mahu sebut mana agensi di bawah KKDW. Teguran audit ialah dia hanya mencatatkan keputusan. Minit tu perbincangan tu tidak adanya konsensus, tidak adanya kata sepakat, hanya keputusan. Jadi bila orang tanya, perbincangan tu dirakamkan saja. Minit tak ada. Jadi kita nanya ni sebabkan isu-isu besar tentang perolehan. Tapi rekod perbincangan hanya dalam tape recorder. Minit tak ada. Itu antara perkara-perkara yang kita lihat. Teknologi gunakanlah secara sebetulnya. Jadi itulah kata bahawa yang mana-mana yang kita orang dah orang kata apa? From dusk till dawn dah dawn ni. Jadi maknanya teknologi yang ada sepatutnya digunakan untuk manfaat bersama. Sepatutnya dia mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam dan juga kualiti perkhidmatan kepada rakyat lah. Itu paling penting. Kita rasa itu saja. Mungkin Datuk ya, sebab masa pun sangat mencemburui. Selepas ini kita ada sesi. Ada. Last. Satu ya. Satu. Last. Okey, terima kasih Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa. Merupakan salah seorang daripada pegawai latihan dekat sini. Datuk nak tanyalah, kita ni mempunyai pelbagai skim, so ada tak caranya atau keedahnya untuk kami dapat berjawatan SME? Kerana bila kita memberi latihan, so amat mustahil bila seseorang pegawai itu telah pakar tapi terpaksa ditransfer atau bertukar dan sebagainya. Untuk mengajar ataupun untuk mendapatkan pengalaman untuk pengiktirafan itu amat payah. Bila sekadar setakat 5 ke 8 tahun dan sebagainya, sedangkan untuk TVET, mereka memerlukan hampir 10 tahun untuk ditauliahkan. Saya TVET, Datuk. Ya? No. Saya SKM, tapi saya skim S. Sebenarnya itu soalannya susah saya nak jawab. Macam inilah. Cik Mio duduk di immigration. Saya dulu duduk di KDN. Saya tak pernah duduk di immigration, saya duduk di KDN. Jadi kita hantarlah training pegawai immigration ke Belanda. Belanda. Untuk tentang forged travel document. Okay. Pergi ke tahap yang profesional. Yang kita hantar ni, dia pegang je dia tahu dah. Palsu ataupun yang genuine. Contohnya dia tahu dah. Jadi yang dilatih ni, dia punya statement dalam mahkamah terpakai. Sebab dia punya kepakaran tu lah. Tapi biasalah. Dia immigration pergi hantar, yang pakar ni pergi buat SM. Jadi, kerajaan Holland kata, dia kata dia tak faham kerajaan Malaysia ni. You spend a lot of money, hantar dia ke training dekat Holland, tiba-tiba dah jadi pakar, statement dia dekat mahkamah terpakai, you pergi hantar buat SM. Faham tak maksud saya? Ini antara perkara-perkara yang saya faham. Ini antara, saya rasa bahawa untuk bukan semua masalah dapat diatasi. Okey. Tetapi kita untuk meminimalkan masalah tersebut. Jadi mungkin you letakkan on paper. Kami nak tahu masalah sebenarnya bagaimanakah kalau kita nak mempertabatkan infra sebagai sebuah institusi latihan. Apa yang diperlukan supaya kita meminimalkan masalah tersebut. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Saya perlu tahu sebab
Apa guna kita ada infra, pusat latihan, tapi kepakaran tu satu, tak ada career development. Kedua, to retain the expertise within the institution. Itu paling penting lah. Jadi itu yang kita akan lihat. Sebab saya, infra memang dah wujud lama, tetapi dia tidak pernah melihat bahawa dia perlu berubah daripada yang sebelum ni kepada yang dimensi baru lah. Saya lihat bahawa kalau you pergi kepada 3 skop tadi, untuk luar bandar ataupun bandar desa, untuk di dalaman KKW, untuk antarabangsa, you boleh pergi untuk career development because you boleh adanya justifikasi yang kuat. Contoh saya lihat. Tapi kena support lah. Tapi untuk itu berlaku, you kena produce result. Result. Itu paling nasihat saya lah. Sebab apa? Malaysia ni kadang-kadang, saya tahu Puan Asina pun tahu, kita ada SME. SME lah. Saya berada di KDN 10 tahun lah. 10 tahun saya berada di KDN. Dan saya cuma 10 tahun saya berada di KDN, saya buat antarabangsa. Saya career saya berlain dengan Cik Mio. Saya 30 lebih tahun career, 21 tahun buat antarabangsa. 10 tahun Wisma Putra, 10 tahun KDN contohnya lah. Jadi 10 tahun saya buat KDN untuk keselamatan. Bila saya bertugas dengan Datuk Seri sebagai SCSK, bila dia pertama kali jadi TPM, Datuk Seri tunjuk kepada saya, Man, engkau sekarang ni pakar sumber manusia. Sebab saya pergi buat, baru dah seminggu, dah tukar lah. Patutnya dia kena ambil kira 10 tahun dulu, takkan tiba-tiba you punya kepakaran ataupun ingatan you hilang. Terus nak buat, faham tak? Itu antara yang aspek-aspek di peringkat JPA yang perlu diperbaiki lah. Yang saya rasa, bukan hanya pada ini mengkritik kan ni, tapi bukan dekat media. Bukan hanya kita improve kepada SPA, tapi kita kena improve dan tambah baik kepada pengisian dalaman tu lah. Apa guna ada SME sekarang ni? SSP nak tumbuh SME. SME dah wujud lama dah. Saya dulu pakaran saya lah security, tapi dia hantar saya pergi buat benda yang bukan berkaitan dengan security. Saya pergi TVET. TVET. Tapi sebetulnya saya cakap, sebagai penjawat awam, that is a challenge. Jadi saya pergi ke tempat baru, saya perlu menyesuaikan diri dan saya perlu mempelajari benda tu. Macam luar bandar is new to me. Saya bukan buat pembangunan. Saya pun tak pernah dengar apa benda GALB, BELB, BALB, JMLB. Sekarang saya hafal lah. Sebab you kena buat kerja tu. Nanti you kata, alah ni duduk, dia ni duduk jadi KSU, KKDW. Haram dia tak tahu tentang KKDW. So saya have to, seperti mana dengan Puan, you have to make sure bahawa you are on top of things. So that people will have respect kepada apa yang you buat. Seperti mana saya cakap lah, tidak semua yang you tahu tu akan diberi ganjaran. Ganjaran tu Allah akan berikan you dalam berbagai sudut. Tak semestinya, sebabkan kerja bagus, kena naik pangkat. You kena ingat bahawa you ada saudara mara you ada anak-anak you yang akan dapat ganjaran dan apa yang you buat. Ini bukan bayar cash. Ada yang bayar cash, Allah bagi, tapi ada yang dalam bentuk yang lain. You kena ingat lah, itu kadar-kadar. Saya tak boleh ubah benda ni. Saya nak cakap macam ustaz lah, tapi itulah sebenarnya. Kadar-kadar ni kebanyakan. Okey. Banyak Datuk jawab ya. So satulah saya nak cakap, kadar ni, saya pernah duduk di Kesuma, saya pernah duduk di KSM, saya menanggung tugas KSU 22 bulan, tapi saya tak jadi KSU. Faham tak? Saya kena transfer ke Perlis. Baru dapat jadi KSU. Itu kadar-kadar, ganjaran tidak berlaku begitu. Tapi mungkin tak tahulah. Itu saya nak katakan bahawa susah saya nak cakap bahawa tapi dalam kehidupan ni Allah tu Maha Adil. Kalau tidak Maha Adil tu, dalam kehidupan ni akan dibalas ganjaran tu dalam pelbagai sudut yang kita tidak akan ketahui. Itulah misteri kehidupan. Kalau misteri tidak ada dalam kehidupan itu tidak indah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Datuk KSU dan juga Tuan. Itulah apa yang Datuk KSU mention, itulah yang jadi pegangan saya bila tuan-tuan sebenarnya bila lapor diri ditolak ni tuan-tuan, macam-macam, jatuh maruah dan sebagainya.
bagaimana kita nak tutup perasaan kecewa tu saya kenang lah kan. Segala-gala benda negatif lah benar. Nah, tapi saya pertama kena reda. Itu paling penting. Yang kedua, kita kena, kawan saya yang saya, kita kena enjoy dengan tempat yang di mana kita bekerja. Itu tak terima, anggaplah tak diterima, tak ada masalah. Kena enjoy di mana you diterima. Terima kasih Datuk KSU dan juga Tuan TKSUP. Sudah, saya rasa itu saja untuk sesi pada kali ini. Terima kasih, saya harap dapat menjawab. Kalau ada lagi soalan-soalan, nanti from time to time kita boleh lagi berkomunikasi dengan Datuk dengan kaedah dan cara yang this will Datuk kata ini bukan first and the last. Mana ada lagi siri-siri. Tapi Datuk kata bukan datang dengan keadaan yang samalah, kena result yang lebih baguslah ya. Itu. Okeylah, itu saja saya ucapkan terima kasih untuk sesi ini yang bagi Datuk. Bagi meneruskan acara pada petang ini, kita akan teruskan dengan sesi pra-peluncuran Galeri Desa serta The Kopi Bas Infra dengan tayangan montaj. Sama-sama kita saksikan di layar. Baik, baik, sungguh murni tengah hutan, suci bersih-bersih tidak ternoda. Kalau hati tidak lima, jatuh kasih-kasih sampai ke petang. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntum yang berseri tiap hari. Putihnya Pak Gading sudah nak dibanding, memang sangat elok dipersuri. Indah niat kembang asli, walau tumbuh-tumbuh tidak berseri. Hati saya dalam hati, rupa cantik-cantik halus berkulit. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kutubnya berseri tiap hari. Putihnya Pak Gading sudah nak dibanding, memang sangat elok dipersuri.
Yang bahagia Datuk KSU serta hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput Yang bahagia Datuk KSU diiringi oleh Yang Berusaha TKSUP dan Berusaha Pengarah Infra bagi perasmian pra-peluncuran Galeri Desa dan The Copy Bus Infra dengan sesi menandatangani digital plug. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bagi meneruskan program pada petang ini, Yang bahagia Datuk KSU serta tetamu jemputan dijemput untuk sesi lawatan ke Galeri Desa. Ini saya masukkan karya saya dengan pustakawan yang lead lah. Tak ni masa macam besok macam karya ni KKL. So saya explain sikit lah sebab kita pun dalam masa lagi dalam proses untuk baik dalam proses penelitian, tapi dekat sini kita punya rancangan adalah kita tempatkan untuk zoom PUBG lah. Jadi antara peralatan yang digunakan untuk dalam proses penelitian ni dulu dia kan tinggal kampung tak ada dah ni. Dulu dia dulu yang patut Cina buat. Kita orang Cina dia buat macam dekat daerah-daerah dia buat macam museum. Dia nak tunjukkan evolusi SD kata pertanian dulunya inilah pakai, betul faham tak? Dia sama. Almost kat kampung kan? Almost kat kampung. Dia marketing kan? Ini bukannya kita Islam buat tapi yang dia betul. Betul. Sebab dia most people dari Islam juga. Kami yang kalian. Padi. Padi kat apa? Jakarta. Nanti kalau peserta terbaik datang, dia boleh try lah semua outfit. Kan dia orang selalu suka macam tu, dapat rasa macam seronok dapat tu. Dapat manfaat ada yang untuk jual. Belum lagi lah kata, tapi kita ada bincangkan macam ni. Dan dia semua sedang dibangun. Infra. Dan menulis sejak dari ada profil lah. Jadi semua video program di sini. Kena buat set-set ini ni. Kalau kamu tak buat kena buat set English. Ya, betul. Betul language lah. Dekat sini kita akan isi dengan gerakan. Semua gerakan ni penuhkan. Gerakan. Boleh impresi. Tapi kena niat. Bagi dapat ni. Lalu nampak image sebagai international television. Seterusnya dekat sini nak pilih pintu baru. Macam kita pilih kan. Akan memaparkan konten daripada buku merah bijak. Merah bijak. Lepas tu ada juga yang kajian-kajian. Tapi kalau sedikit macam bawah tu kalau ada reading space. Tak, ini besar. Memang besar. Ini boleh sampel. Sampel lah. Sampel. Supaya dengan sampel. Masalah komen. Ini kan soft lantai tu. Boleh. Sebab kita datang komen. Komen lantai tu. Ini yang hijau merah. Itu cadangan wallpaper. Dalam ni kita akan tunjukkan konten soft copy buku merah dan buku hijau. Jadi kita dah dapatkan daripada arkib lah soft copy buku merah. Buku merah setengah kali. Buku merah. Yang original, yang first kali tu, buku merah. First kali buku merah. Hijau. Tadi dan sebab dulu kita semua tunjuk tanam kan. Dan lepas tu dah mesti cadangan backdrop, kombinasi di antara
rasa memandang apa semua tu dekat sini. Ini belum sebenarnya lah. Dekat sini nak paparkan adalah penyelidikan yang dibuat IFRA. Pencarian boleh search, kau tahulah macam yang ni semua ni. Of the research paper that have been transformed into action. Okay, yang tu kita dah start bagi arahan daripada JKIK yang lepas. So next JKIK dia orang kena present. Apa dia buat? Kalau masa we cannot just be a research yang stay on paper. Macam ketengah ada 12 kan? Apa kajian tak apa-apa. Kalau kajian dekat 600-700 ribu. Ini adalah detail. Ini macam kajian. Dipaparkan sinopsis dengan kamu. Lebih lanjut. Gambar kandungan ni. Ni apa tu Mara. Indicator lah. Ada semua barang-barang. Ini paling best untuk kita bakar ni. So bagi ni. Ada yang di Subang, ada yang dibeli. Beli koleksi. Ada yang dibeli rumah kampung, yang ni dekat sini Tuan Tamu kena ada description bahawa this is traditional money house tersimpan. Traditional display of traditional money house tersimpan. This one is tersimpan. Ada explanation lah. Ini tengok memang sebenarnya macam nak cerita apa common kampung punya literature. Semua dunia berbuat bagi kesunatan. Kena buat lah gantung. Gantung mana ni? Gantung tadi kata kan. Kena cari pisau ni untuk modem pula. Saya ada pisau tu. Kalau ayah saya tu. Kena cari biografi ni. Daripada asal dari kontraktor itu mana? Tapi dia kena ke kawasan The Kopi Bus Infra bagi melaksanakan simbolik lawatan petang ini dengan menyajikan kopi istimewa. Sajian kopi istimewa ini satu aksi yang bukan saja menyegarkan tapi juga membawa simbolik kepimpinan yang memberi inspirasi. Sama-sama kita raikan detik istimewa ini apabila sentuhan pemimpin menyatu dalam secawan kopi. Mada dengan sukacitanya, maka silakan Yang Berbahagia Datuk SU dibimbing oleh Yang Berusaha Tuan Titi SUP, Yang Berusaha Pengarah Infra dan Yang Berusaha Puan SUP PSM KKDW. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Kopi. Aduh. Ngantuk ngelat. Satu baju. Oh, bukan di atas. Puan Afifah. Okey. Keluar lagi ni. Ini naik dia. Oh, tu timer dia. Kami nak gambar renang. Tinggi lah. Goyang. Nampaknya gambar love dia tu. Tepuk! Susah buat. 2 hari jadi pandai lah. Okay, one more. 1, 2. Okay. Gambar tu apa? Gambar ni lah kita aktiviti lepas punya. Habis semua kita. Jalan. Mana sejuk? Mana? Oh, aku pakai sendiri. Dari sisi ni. Buka je lah. Ya, betul. BDM dia buat truck dia.
Ada, bukan mas. Tapi ni kita pakai Dia pakai genset untuk aircon. Kau invest satu saja cukup lah. Ini meja boleh berdiri yang tu. Itulah kata maknanya. Oh, space. Dia boleh bila kata working space, maknanya orang boleh jadikan kata jadi macam macam buat presentation. Betul. Macam discuss point semua. Untuk yang desa perempuan Ainal kalau kampung kalau kampung tu ada benda macam ni, digital nomad, digital co-worker tu kan, kita boleh guna ni semua. Ada internet. Orang kalau datang minum kopi macam tu bila. Kat Thailand tu macam ni je. Ya. Betul. Baru attract kan, attract apa tu orang kata digital economy punya dia tu. Dia ekor dah ada, betul tu cumanya sekali lah kena cari sikit. Masih ingat. Masa tu lagi tu bab penumpang yang baru dapat baru tunjukkan sesuatu kelainan. This is what kita kata baru perubahan wajah. Infra tu. Ini memang salah satu ini baru awak tengok alamak ada selebriti tim ini tak mau. Ini maklumlah baru siap chat tu. Nanti kami bukan kita bagi untuk kau improve datang. Sebab tu surprise. Betul kan jadi apa kami buat surprise saya. Aku Encik Mio kena. Bila kau memang working space. Kalau tidak keseluruhan mungkin dua je. Dua saja. Bagi nampak. Yes. Dua kat sini sebab sini dah ada kan. Mungkin kau buat kata macam kata ada macam some sort of kata untuk macam frame ke yang bagi cantik sikit. Bagi nampak dengan lighting kan. Yes. Sikit sebab putih. Ini bukan tadi sebab dia Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan sesi penyampaian cenderia hati. Cenderia hati. Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Infra untuk menyampaikan cenderia hati. Menyampaikan cenderia hati kepada Yang Bahagia Datuk KSU. Terima kasih Yang Bahagia Datuk KSU. Seterusnya penyampaian cenderia hati kepada Yang Berusaha Tuan TKSUP. Terima kasih Datuk Tuan. Dan seterusnya penyampaian cenderia hati kepada Yang Berusaha Puan SUD PSM KKTW. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada semua. Ready, semua sekali tengok kamera. Ready, 1, 2, 3. One more. 1, 2. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey.